kuku. Betul. Jadi kalau you all nak mudah melapah, masukkan angin dalam Kulit kambing. kulit kambing melalui Kaki dia. kaki dia tadi. Jangan lupa follow, like and share, serta subscribe Uncle Moed. Sebab apa? Uncle Moed kan geng. Ayah kita jumpa dulu. Dia ajak makan durian dululah ni untungnya. Tapi kita hari ni nak pilih kambing. Ni durian apa ni? Ya, ayo, ini Blackton je. Alamak, ada Blackton lah kali ni. Dia tanya kita bagi orang lama. Orang lama potong tolonglah ni. Ni orang lama. Kan Uncle Moed tahu makan je. Dia kenapa? Itu apa tandanya tu? Dia longkahkan dia punya isi dalam. Longkahkan isi dalam, kita kena bub. Tengok Blackton betul tak? Jadi memang confirm Blackton sebab dia punya wow. Alhamdulillah. Merah. Ini kita nak masak kambing, lepas tu makan durian, mana boleh? Makan dulu dulu masak kambing. Makan durian dulu baru masak kambing. Okey, makan durian dulu. Anggap air. Alamak, dia nak kucing tu ambil lah. Favorite saya. Saya ambil satu buat jamah. Sekarang Uncle Moed tak boleh lama-lama, nak cepat-cepat pilih kambing sebab nak menjayakan program rewang sebenarnya. Dekat mana? Kak Baik Kacau. Baik. Ikutlah Joanne. InsyaAllah. Jom, Uncle Moed makan dulu. Masa untuk pilih kambing, kandang kat ujung sana ya. Tapi saya nak minta satu doa je. Apa dia? Saya bulan depan akan upgrade saya punya kandang. Ya ke? Makin banyak lah. Lagi banyak lah sebab baru dapat kelulusan. Jadi kita nak upgrade kandang, kita nak upgrade kita punya baka lah. Doakan saya je. Ya ke? Ya je. InsyaAllah saya doakan awak jadi usahawan tani Usahawan tani peternak kambing. Ya betul. Kau tahu pilih kambing tak? InsyaAllah. Nak setahun lebih je tau. Betul. Atas. Bi nak join tak naik atas kambing? You tengok dulu, you ambil dulu. Ha? You ambil I kat sini. Hai, ni kambing yang dia orang pilih. Dah pilih belum yo? Yang mana satu? Setahun 2 bulan ni? Jantan ni. Ha? Yang jantan. Kat sini sekarang ni ada 20 ekor. Tapi biasa dalam 30 lebih tau Betul. Ni lah. Hari Raya Haji banyak dah keluar lah. Daripada seekor jadi sampai 30 lebih ekor. Dan hari ni lah pilihan kambing tu nak cari yang jantan yang umur dia setahun lebih sikit. Supaya nanti waktu masak, kemanisan dia dan kelembutan dia tu best. Asal dia lagi sini pula? Ni tak boleh keluar kan? Kan dia keluar kat sini kan? Alamak, ni kan kita pilih lah. Alhamdulillah. Ni kambing biri-biri kan yo? Kita jenis santa lah. Dia Macam Black Belly. aku boleh pegang tak ni? Kena pegang kuat Ya. Okey. Alamak, dah pilih dah satu ekor kambing hari ni. Ini mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada orang yang makan. InsyaAllah. Okey, jom kita pergi sembelih. Dah pilih dah. Kita nak embek-embek. Ayah baca bismillah. Kita nak turun apa ni? Ha? Alamak awak, dia nak turunkan pun satu benda yang susah juga apa? Ya. Okey. Nak, penat juga tau. Ya. Nak bawa pergi mana ni? Sembelih kat sini ke? Macam mana ni? Jom macam. Oh, dia kena baringkan dulu Kaki kena ikat dulu bang Naik kat dulu. Okey. Penat. Bismillah. Okey. Abang ni cakap kalau pakai tali macam ni dia tak sakit. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Kita minta supaya sebab perbuatan ini Allah berkati usaha kita. Niatnya pun sembelih untuk kita jamu orang. Betul tak? Tak susah rupanya, sekejap je. Yang penting confident, niat kerana Allah Ta'ala, sembelih dan confident. Kalau yang tak confident jangan buat tau. Proses lapar pun berapa minit biasanya bang? Setengah jam siap potong. Siap cincang lah. Oh tak lama sangat lah. Setengah jam siap cincang. Siap ada proses tempat untuk gantung. Jadi senang sikit. Boleh. Okey, cantik. Ini masa untuk melapah. Bi, you dah biasa melapah ke belum? Selalu tengok Hari Raya Korban. Selalu tengok Hari Raya Korban. Perempuan Nak join mana tak? ada melapah. Habis? Perempuan tolong potong-potong dia punya Perempuan biasa daging. kalau Raya Korban, dia orang bukan potong-potong. Dia orang tolong bungkus-bungkus lah. Tolong timbang. Ha? Tolong timbang. Masuk Betul. plastik. Oh, caranya mula kat bawah Dia nak masukkan angin ni. masukkan macam angin dulu. tu. Okey, ni satu benda yang kena belajar ni. Jadi buat kat sini untuk masukkan angin dia. Pam. Maksudnya angin macam masuk tu. dalam badan. Dan dia bandar dia rok.
Rongga ni biar dia terpisah kulit dengan daging. Oh, itu tujuan dia. Cepat. Jadi prosesnya kena buat tepat laluan angin supaya kulit ni mudah dilapah. Ini satu ilmu Itu juga ni yang kena teknik belajar. yang baik. Ha? Teknik yang baru Itu kita tahu. tak ada belajar dalam buku tau. Rupanya macam ni kaedah nak lapah kambing. Lapar tu pun. Nampak? Oh, dia kembang lapah. Nanti terlepas dia punya daging. Oh, jadi dia lebih mudah kita lapah daging ni. Oh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Okey. Nampak dia kembang. Itu tak terlepas Okey. tu. Di antara daging dengan kulit tak terlepas. Ni sampai atas ni, dia kembang. Sampai atas. Sampai Ha? atas. Sampai atas. Masya Allah ya ke? Oh, Wah, teknik baru lah. oh ni benda boleh belajar lah sampai atas Dah tak. Jika dia terlepas daging dengan kulit, senang kulit. Okey. Oh, kulit dan daging tu dipisah. Oh, sebelah kaki je. Habis sebelah kaki lagi tak payahlah. Yang sebelah sana? Sama juga nanti. Sama Dia, juga. dia akan turun ke bawah. Jadi tugas Angka Mu'ad adalah mengepam aja. Pam angin. Okey, ini satu benda yang Angka Mu'ad belajar yang tak ada dalam buku. Betul. Jadi kalau you all nak mudah melapah, masukkan angin dalam Kulit kambing. kulit kambing melalui Kaki dia. kaki dia tadi. Angka Mu'ad dah pernah ni. Selalu pam motor ni pam Sampai kambing. bila nak ngepam ni? Sampai bila? Tuan tu. Ha? Nanti kalau sampai atas ni terlepas ni kulitnya. Oh, angin ada bunyi lah. angin dia akan terlepas sampai sini. Okey, kita tengok angin dia dah terlepas ke belum. Selalu pam saya ya, ni pam kambing. Okey, settle. Okey. Tu mudah Tengok ni. lah. Jadi bila angin dah masuk, cara dia orang lapar ni lebih mudah. Sebab rongga badan dengan kulit tu Kulit dengan akan daging. mudah Pisah lah. dah mudah terpisah. Dilajulah sikit Jadi itu proses yang dia tu. kata setengah jam siap potong. Tengok sabar berapa peluh Angka Mu'ad dah. Berapa peluh. Ni bukti Angka Mu'ad buat kerja tau. Ni tarik bawah sikit ni. Okey. Pelan-pelan. Lepas Pelan-pelan tu ya. macam ni. Okey, faham. Dah pandai. Bagi you chance. Dia kasih Angka Mu'ad Chan. Itu cakap cantik itu. Betul lah, senang lah tengok. Cepat. Setahun 2 bulan kan. Berapa minit empuk. Okey, dia sebab tu kata kadang-kadang orang kena faham dulu. Ha. Apa tu kambing, apa tu biri-biri. Habis ni ni biri-biri kambing. biri-biri. Oh, ni Biasa biri-biri. ni. Biasa Okey, kambing dengan 45 biri-biri minit dah empuk dah. 45 minit. Ya. Kalau kambing tu maksudnya apa bezanya? Beza kambing ni biasanya dia punya nak tahap besar dia tu nak sampai tahap 20 kilo tu biasa dia ambil masa 2 tahun. Itu kambing kampung lah maksudnya. Ah. Oh, satu kambing kampung, satu kambing biri-biri. Yang kita sembelih ni adalah kambing biri-biri. Ni kalau panggang pun cepat empuk kan? Cepat empuk. Bestnya. Panggang. Ini nak cincang pun kena ada pisau yang betul.